Kerana cintakan isterinya, dia sanggup membelah gunung. Namanya Dashrath Manjhi, seorang lelaki miskin dari Gehlau, Bihar, India, sebuah kawasan terpencil yang dikelilingi gunung. Suatu hari, isterinya Falguni Devi jatuh dan cedera teruk. Semasa nak hantar makanan kepada suaminya, Dashrath angkat isterinya dan berlari ke hospital. Tapi kampung mereka terhalang oleh gunung batu. Kalau nak ke hospital, mereka kena pusing jauh, sekitar 55 km. Dashrath berlari tak henti-henti. Sampai di hospital, isterinya dah tak dapat diselamatkan. Lepas kejadian itu, Dashrath duduk depan gunung yang meragut nyawa isterinya, dan hari itu dia buat satu keputusan yang orang kampung pun ingat dia gila. Dashrath ambil pahat dan tukul besi dan mula membelah gunung tu seorang diri. Tak ada mesin, tak ada bantuan, hanya tekad dan cinta. Siang dia pecahkan batu, malam pun dia sambung. Tangan luka, badan penat. Orang kampung ketahukan dia, tapi Dashrath tak berhenti. Hujan, panas, ribut, dia tetap teruskan. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, dan selepas 22 tahun, hasil kerja yang orang kata mustahil itu akhirnya siap. Dashrath berjaya buat laluan sepanjang 110 meter, selebar 9 meter dan setinggi 7 meter yang menghubungkan kampungnya terus ke hospital dan bandar. Kini perjalanan yang dulu 55 km dengan pusingan jauh menjadi hanya 15 km, memudahkan penduduk kampung untuk ke hospital. Dashrath Manjhi meninggal dunia pada tahun 2007 akibat kanser, tapi legasinya tetap kekal dan menjadi inspirasi.